Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita insyaAllah. Iaitu kita masuk kepada setakat yang datang dah lah. Kita masuk kepada berkenaan dengan ukuran muamalat dan juga berkaitan dengan niat yang baik tak boleh menghalalkan perkara yang haram. Kalau setakat tanda sampai kat situ itu last. Jadi dia ada kaedah dalam muamalat ni berbunyi al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabadi. Maksudnya yang diambil kira dalam kontrak ialah maksud dan makna, bukan lafaz dan juga binaan kalimah. Jadi dalam muamalat ni tuan-tuan dan puan sekalian, pakai lafaz apa pun dia tak memberikan kesan. Tetapi yang memberikan kesan ialah reality, end to end, hujung ke hujung, sesuatu perjanjian dan sesuatu transaksi. Itu dia akan berikan kesan. Saya ambil contoh senang. Kalau saya kata, saya hadiahkan jam ni kepada awak. Tapi hadiah ni dengan syarat. Dengan syarat, awak kena beri kepada saya 2,000. Kalau awak tak hadiah kepada saya 2,000, saya tak hadiahkan jam ini kepada awak. Okey, apa hukum dia? Hukum hadiah ke hukum jual beli? Jawabnya, hukum jual beli bukan hukum hadiah. Walaupun lafaz yang dia guna pakai, saya hadiahkan jam ini. Dia pula balas dengan dia hadiahkan duit. Jadi, end to end kepada komplek kontrak tadi, beri jam syaratnya mesti bayar. Walaupun lafaznya lafaz hadiah, tetapi realiti kepada transaksi itu adalah jual beli, maka kesan kontrak itu adalah kesan jual beli, bukan kesan hadiah. Sebab hadiah dan jual beli ni dia berbeza kesan dia. Hadiah ni dia tidak berpindah milik melainkan dengan qabat. Jual beli dia berpindah milik dengan lafaz, bukan dengan qabat. Contoh senang saya ambil, saya kata, tuan saya hadiahkan jam ini kepada awak. Okey, saya hadiahkan jam ini kepada awak. Jadi jam tu jadi hak dia tak? Jawabnya tidak. Dia akan jadi hak si penerima bila mana saya ambil jam tu saya beri. Baru jadi hak dia. Contoh saya kata jam tu ada kat rumah saya. Jam Rolex. Saya tak nak pakai dah, saya rasa saya nak bagi kat awak. Jam kat rumah tu dah jadi hak dia ke belum? Belum. Sebab apa belum? Sebab itu adalah hadiah. Hadiah dia berpindah milik, bila saya ambil jam tu, saya bagi, baru berpindah milik. Dia panggil qabat. Qabat ni kalau benda hak serah tangan, serah tangan. Kalau benda lain, hak kena tukar nama, kena tukar nama. Contohnya tanah, tukar nama, baru jadi qabat. Kereta, tukar nama, baru jadi qabat. Kalau setakat kata, saya nak bagi kereta dekat awak, dia berpindah milik tak? Tak. Kalau saya tertinggal kunci dekat kereta, tak boleh pandai-pandai ambil. Belum jadi hak dia lagi tu. Sebab dia hadiah. Jadi sebab itu, kesan kepada kontrak ini, ada orang kata saya lah, sebab saya tengok ada orang jawab lain, tapi itu bagi saya hak dia lah. Dia jawab lain itu hak dia. Ada orang tanya apa hukum? Apa hukum? Si mati telah berkata waktu hidupnya, saya hadiahkan tanah ini kepada si fulan. Saya rasa saya nak beri, confirm saya nak beri tanah ini kepada dia. Ramai saksi. Jadi orang tanya, Ustaz, bila si mati itu meninggal,
perlukah waris dia tukar nama kepada si fulan yang dikatakan si mati telah beritahu saya beri tanah ni hadiah kepada awak. Berpindah milik tak? Jawabnya bagi pandangan saya tidak. Sebab apa tidak? Sebab dia kata saya hadiah ni tanah ni kepada awak walaupun ramai saksi. Tapi tanah ni bila dihadiahkan dia tidak akan berpindah milik melainkan kena qabat. Qabat dalam konteks tanah dia kena begitu nama pejabat tanah. Tapi berbeza dengan jual beli. Dalam waktu hidup dia, si A dah beli daripada si B. B dah jual dah. Duit dah bayar dah tapi tak tukar nama. Tak tukar nama, mati dulu. Maka kalau bawa mahkamah, memang menang dia lah. Sebab nama tak tukar. Tapi dari segi hukum, bila dia meninggal, sebelum bagi pusaka, wajib kena tukar tanah. Nama tu kena bagi kepada si pembeli. Sebab apa? Dia dah bayar duit dah. Si keluarga tak boleh fasakh. Mana tak boleh dia kata, tak apa aku bagi balik duit. Tanah ni tak jadi jual. Tak boleh. Sebab tanah tu dah berpindah milik. Dengan jual beli, bila ada lafaz, aku jual, terima duit, dia dah bertukar tangan. Itu berbeza dengan hadiah. Wasiat cerita lain. Kalau wasiat cerita lain. Ini masalah dia kata hadiah. Jadi ni antara soalan yang biasa saya terima lah. Apa hukum si pewaris kena tukar nama tak beri kepada si fulan bersi fulan sebab si mati dulu pernah kata tanah ni saya nak bagi kat awak. Dalam Islam dia tak tukar tangan. Sebab apa tak tukar tangan? Sebab boleh jadi walau dia sebut sungguh. Kalau orang Tandu kata nak beri ayam je. Beri ayam ni buat manis mulut. Tak apa, tanah saya beri kat awak. Padahal sebenarnya hati dia tak nak bagi. Sebab tu dalam bab hadiah, dia tak boleh tukar tangan, melainkan kena qabat. Macam contoh saya kata jam tadi. Jam tadi saya kata, saya nak beri kat Haji lah jam ni. Saya kata. Tiba-tiba mari masjid Raja Lumu ni ambil wuduk, pecah jam, letak atas tu tak ingat. Kita pun kata, ni jam ustaz nak bagi kat aku ni. Kita pun ambil jadi hak kita. Boleh tak? Tak boleh. Sebab beri. Beri tak bertukar milik. Kecuali kalau beli. Dia dah bayar duit, cuba tak ambil lagi jam tu, saya pun buat tak tahu, dia tak nak bagi. Kemudian jam tu tertinggal, boleh tak diambil? Boleh. Sebab dia dah bayar dan dah berlaku jual beli. Jual beli bertukar tangan dengan akad. Adapun hadiah bertukar tangan dengan qabat. Itu beza dia. Jadi kalau orang tu kata saya jual, saya hadiahkan jam ini kepada awak, tapi syaratnya awak mesti hadiahkan duit kepada saya, dia pun bayar duit. Berpindah milik tak jam tu? Berpindah milik dengan lafaz. Walaupun lafaz dipakai hadiah. Itu yang kita maksudkan tadi. Apa-apa kontrak, apa-apa akad, dia tak ambil kira lafaz. Dia ambil kira end to end perjanjian tu. Kalau realitinya adalah jual beli, maka jual beli. Kalau realitinya mudharabah, dia akan jadi mudharabah. Ini kunci penting dalam muamalat. Bila kita faham konteks ini, sebenarnya dia banyak beri kesan dalam muamalat kita. Dan dia juga mengajar kita supaya tidak terpengaruh dengan kempen-kempen, terutamanya kempen skema ataupun kempen yang boleh menjuruskan kita kepada risiko keuangan. Ini realiti dia. Sebab apa? Sebab kalau nak scam, mesti dia guna lafaz yang bagus. Dia menggunakan wording yang nampak Islamik. Dia menggunakan janji yang baik. Jadi sebab itu bila kita faham kaedah al-ibratu fil uqud, yang diambil kira dalam kontrak ialah maksud dan makna, bukan lafaz dan juga binaan kalimah. Maka kita akan faham bahawa kalau orang janjikan apa-apa sahaja janji manis kepada kita dalam pelaburan ke, pinjaman ke, whatever, kontrak, yang tu semua kita kena tolak tepi.
Sebab apa kena tolak tepi? Sebab lafaz tak boleh pakai. Wording tak boleh pakai, istilah tak boleh pakai. So apa yang kita kena tengok, apa tanggungjawab kita? Apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab kita dan tanggungjawab dia bermula kontrak sampai habis kontrak, kita akan dapat result. Sama ada mudarabah ke, murabahah ke, riba ke, gharah ke, semua kita akan tahu bila kita tengok end to end dia punya perjanjian. Bukan tengok kepada lafaz. Sebab itu skema punya kunci lafaz yang manis. Itu skema punya kunci. Sebab itu kita belajar malam ni, lafaz tak boleh pakai. Wording tak boleh pakai. Istilah tak boleh pakai. Yang kena pakai apa dia, apa kita kena buat, apa dia kena buat. Itu paling penting kita kena faham. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau kita nak baca kontrak, memang dulu memang kerja saya baca kontrak ni, memang kerja saya dalam bank, memang bagi kontrak tebal-tebal. Kontrak tebal-tebal ni tuan, kalau nak baca word by word, jenuh juga. Tapi kita boleh cepu mah lah. Kalau surat final tu tak tahu kat mana nak cekor dia. Nak cekor dia, antara kita tengok dekat obligation, tanggungjawab. Apa bank punya tanggungjawab, apa customer punya tanggungjawab, biasanya sepintas lalu kita tengok tu. Ada masa baru kita baca word by word. Okey. Jadi, saya ambil contoh senang. Kesan kepada kaedah ni. Saya rasa tuan-tuan tahu kan sekarang ni banyak masalah berkait dengan pelaburan emas. Saya tak nak sebut nama lah, saya tak tahu semua. Yang hari itu ada yang sampai beratur dekat pejabat pusat aduan dan seumpamanya, sampai beratur dekat HQ. Sebab apa? Nak tuntut balik emas, nak tuntut balik duit. Okay. Waktu masuk, apa dia punya janji? Pelaburan emas. Pelaburan emas syariah compliant ikut sunnah. Okay, itu biasanya janji dan juga wording dia. Bila kita tengok, pelaburan emas, kita pun tengok Nabi sebut punca rezeki itu daripada perniagaan dan seumpamanya, kita pun masuk. Bila masuk apa berlaku? Nak dapat emas tak boleh, nak dapat duit pun tak boleh. Okay. Apa dia punya masalah sebenarnya? Dia punya masalah sebab kita satunya sebagai mukaddimah kita sertai pelaburan emas. Dia punya wording tu pelaburan menggambarkan keuntungan dan seumpamanya. Aku nak jadi businessman, emas, orang pun kempen emas ni gam-gam selamat, tak susuk nilai semua, kita pun masuk. Okay, kita masuk. Kita tengok nak kontrak. Apa tanggungjawab kita, apa tanggungjawab dia? Biasanya orang tak tengok. Okay, biasanya orang tak tengok. Nama pelaburan. Tapi saya tengok 2-3 syarikat yang anjurkan benda ni, dia sebenarnya bukan pelaburan. Kalau ikut kepada kontrak sebenar, dia lebih kepada wadiah. Dia bukan pelaburan. Wadiah maknanya simpanan. Simpanan. Bila pelaburan, dia ada risiko-risiko yang kita kena ambil kira. Bila wadiah, dia ada risiko-risiko yang kita ambil kira. Itu dia punya kaedah dia. Jadi bila saya tengok balik, dia kata pelaburan. Tapi which is sebenarnya bukan pelaburan. Dia lebih kepada simpanan. Yang dikatakan saya akan melabur. Sebab apa bermasalah? Nanti saya akan terangkan which is mana lebih baik sebenarnya. Dia punya masalah ialah ada syarikat pelaburan emas ni yang saya kenal. Pun sama, orang dah report SPRM, orang dah report kepada Kementerian Pengguna dan seumpamanya, yang charge dia orang ni sebagai penipu. Dia sebenarnya saya tahu dia bukan penipu sebenarnya. Tapi masalah sebenarnya ialah kontraknya lain, urusnya lain. Itu yang saya kata tadi, pengurusan wadiah, kontrak adalah mudarabah. Wording itu adalah pelaburan. Tapi sebenarnya bukan pelaburan. Sebab apa? Dia jual emas. Tuan nak ambil emas ke?
nak suruh kami simpan dalam labur. Jadi kawan tu kata, kalau aku ambil tak ada untung, bagi kat dia, dia pegang dan dia labur. Okey, pegang dan labur. Masalah yang pertamanya ialah, bila orang beli emas dia simpan, dia labur, sokonnya dia labur lah. Jadi emas tu dia pegang, cash pun dia pegang. Dua-dua dia pegang. Jadi bila dia pegang dua-dua ni, masalah besarnya ialah, masalah yang pertama ialah salah pengurusan. Emas yang sama dijual kepada orang lain. Kalau ada 3 pembeli satu hari, satu emas dah jadi 3 pemilik. Itu masalah. Tahu tak? Satu emas jadi 3 pemilik. Maknanya emas tak bertambah. Emas tak bertambah. Tapi orang ni beli, dia jual. Dia ada emas tu tolong laburkan. Emas yang sama pula dia jual kepada orang yang kedua. Jual kepada orang kedua, okey, tolong simpan, laburkan. Jadi satu emas tu dah berapa pemilik? 2 pemilik. Okey. Kemudian dia jual pula kepada orang yang ketiga. Sokonnya konon-konon melabur bagi pihak yang pertama, melabur bagi pihak yang kedua. Emas bertambah tak? Tak bertambah. Duit bertambah tak? Bertambah. Maknanya satu emas dah jual pada 3 orang. Okey, dah jual pada 3 orang. Bila jual pada 3 orang, of course tiga-tiga rugi. Sebab apa tiga-tiga rugi? Sebab dia dah beli dengan harga belian, bukan dah beli dengan harga jualan. Saya untung, yang menganjuk sebab saya dah untung daripada 3 pihak. Orang ni dah rugi 20%, dah rugi 20%, dah rugi 20%. Sebab bila harga jual mahal, harga beli murah. Okey. Jadi bila duit banyak, ni cerita sahabat saya lah, yang anjur ni antaranya saya kenal dia. Orang tak biasa pegang duit banyak. Bila dah ada cash sampai 20 juta, 30 juta ni, orang tak pernah ada duit banyak, dia lain sikit. Dia pun mula fikir, aku nak labur duit ni. Fikir nak labur. Jadi dia labur tanpa ambil. Kalau dalam bank ni pakai quotation reserve. Dia gini, kalau dalam bank ni, bank buat benda sama sebenarnya. Tapi bank dia ada kira-kira dan dia panggil mortality data, akhirnya dia akan bawa kepada reserve. Okay. Dia begini, bank ni kalau dia ada duit katakan 1 trilion. 1 trilion ni rekod dah puluh tahun. 1 trilion ni berapa orang yang keluarkan duit tu? Ya, dia rekod dia. Katakan rekod dia tak lebih 20%. Paling tinggi pun 20%. Maka dia declare kepada bank negara, biasanya bank negara pun dia ada kira-kira dia, bank ni dia boleh melabur hanya 60% daripada duit yang dia pegang. Sebab apa? Maksimum orang keluar masuk 20%. So 20% tu dia tak boleh pakai. 60% dia boleh laburkan. 20% dia letak dalam reserve juga, takut ada bumper orang tutup lebih. Itu bank. Lepas tu bank ni tuan-tuan, katakan kalau satu masa semua pergi beratur kaunter nak keluar duit. Taubat bank tak boleh bagi duit. Confirm tak boleh bagi. Macam KBSP sebagai contoh. Dia ada akaun 1, akaun 2. Akaun 2 tu akaun orang duk keluar masuk. Akaun 1 kalau tutup, taubat duit tak ada. Duduk kat mana? Duduk kat UK. Dah jadi bangunan dekat UK. Pelaburan situ. Dah jadi apa? Sokor panggil apa? Dah jadi ladang. Hak ni memang minta duit tak ada. Sebab tu hak ni tak boleh tuntut melainkan umur 55 tahun. Bank pun sama. Orang yang anjuk benda ni, apa masalah dia? Duit ada 20 juta tak pernah pegang duit. Bagus juga ni kalau melabur. Satu kes saya tengok dia pergi melabur dekat projek Pasar Raya. Cash dibayar 5 juta pelaburan dia. Dia syarikat pelaburan emas. Tiba-tiba saya tengok dia pergi masuk saham dalam projek pembinaan bangunan Pasar Raya. Tiba-tiba projek tu abandon, terbengkalai. Terbengkalai. Bila terbengkalai, duit tak ada dah. Dah jadi simen, dah jadi batu, dah jadi besi.
Projek tak boleh nak dapat duit sebab 90% siap. Jadi CF tak dapat, tak boleh operasi. Siapa jadi tuan-tuan? 5 juta melabur sini, 5 juta melabur sini. Duit orang dah tak ada dah. Hak ada dalam akaun dia mungkin 10%. Hak 20 juta, 2 juta dalam akaun. Jadi orang pun nak keluar duit. Tuan, saya nak ambil emas saya. Dan saya kata tadilah, katakan emas harga 1 juta, duit jadi 5 juta. Sebab apa 5 juta? Hak 1 juta tu jual orang pertama, jual orang dua, jual orang ketiga. Emas juta, duit 5 juta, pergi melabur. So apa jadi? Orang minta emas, akhirnya tak ada. Bila tak ada emas, okey, aku nak balik duit aku. Pun tak ada, dah duduk kat pasar raya. Jadi bila orang pertama minta tak ada, duit tak ada, emas tak ada. Orang kedua minta duit tak ada, emas tak ada, kecoh. Bila kecoh, semua pergi beratur nak minta belaka. Lagi tak boleh bayar. Akhirnya apa berlaku? Honor report, satu Malaysia kecoh. Bukan kata dia syarikat emas, bank pun bankrupt kalau orang buat macam tu. Bank pun tak boleh bagi semua cash. Kalau semua pakat beratur nak minta duit belaka, tak boleh. Ni saya ambil contoh tadi sebab apa tuan-tuan? Masalah besarnya dia kata pelaburan, tapi sebenarnya lebih pada kontrak wadiah. Bila wadiah, dia kena gunakan cara wadiah. Dia tak boleh pergi melabur macam tu, dia dah jadi pinjaman. Dia bukan jadi wadiah. Kalau dia pergi melabur, dia kena gunakan kontrak mudharabah, dia kena beritahu orang tu, duit hang aku melabur pasar raya. Kalau tak ada untung, aku rugi, hampa rugi. Tak boleh tuntut. Bagus betul. Tapi dia kutip atas nama pelaburan. Dia guna atas nama investment, tapi realitinya adalah simpanan, bukan pelaburan. Maka di sini jadi cacat merbah. Jadi cacat merbah menjadikan skim yang seperti ini jadi Pak Mantelok. Tapi yang saya kenal tuan dia bukan penipu. Dia orang baik. Tapi disebabkan dia tak faham kontrak, dia tak faham tanggungjawab, dia tak pernah tahu risiko, maka akhirnya dia terjebak. Nak kata dia salah pun tak juga. Bak tokai pasar raya pun saya kenal. Saya kata hampa punya pasal, habis orang kena. Saya kata kat tokai pasar raya, dia bak punca dia bukan tokai mah tu. Tokai pasar raya tu. Dia buat projek tak siap. Nah, dia pula masalah besarnya, orang ni mari melabur, dia terima. Orang ni mau melabur, dia terima. Satu kontrak 4-5 pelaburan dia masuk. Hak ni pelaburan, hak ni musyarakah, hak ni mudharabah. Atas satu benda pun tak boleh. Ni saya kata masalah. Jadi sebab itu yang diambil kira dalam muamalat ni bukan perkataan, bukan istilah, tapi yang diambil kira dalam muamalat ialah macam mana tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Macam saya ambil contoh tadi, kalau dia anjurkan benda tu dalam bentuk jual beli, maka dia kena ikut tanggungjawab dia sebagai penjual. Kalau dia kata, okey, emas ni saya simpan dan saya nak, kalau tuan izinkan saya nak labur. Labur ni maknanya benda yang sama, dia jual, dapat untung, kena jelas berapa persen. Lepas tu tanggungjawab dia pula, kalau pakai kontrak mudharabah, sebagai contoh, satu barang dia tak boleh kontrak atas ramai orang. Itu yang dipanggil sebagai tanggungjawab semua pihak yang terlibat. Jadi sebab tu sini dia pakai mudharabah, sini dia pakai wadiah. Campur semua, apa jadi? Cacat merbah. Itu yang kita kata, dalam apa-apa kontrak, tuan-tuan jangan tengok wording. Tapi kalau nak masuk pelaburan tu kena jelas. Macam mana pelaburan dia, macam mana bisnes dia, baru kita nampak macam mana dia punya risiko ataupun tidak. Itu antara kunci-kunci dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam muamalat ni, setiap satu kontrak dia ada obligation dia. Contohnya kita kata wadiah. Wadiah kita kena tahu tanggungjawab kita penyimpan. Dia sebagai pemegang amanah, dia kena tahu apa tanggungjawab dia. Kalau wadiah itu yad amanah sebagai contoh.
kontrak dia. Maka mesti tanggungjawabnya ialah kalau emas tu hilang, emas tu kena curi, bukan disebabkan kecuaian emas kita letak atas kereta pergi shopping, tu cuai sebagai contoh. Maka kalau berlakunya kerugian bukan disebabkan kecuaian, kita tak boleh tuntut. So maknanya wording yang kita pakai mesti tally dengan obligation, tanggungjawab pada dua belah pihak. Jadi kalau kita pakai kontrak ni, tahu apa kita bertanggungjawab. Kalau pakai kontrak ni, tahu apa yang tidak. Jadi nama dan istilah mesti sama dengan tanggungjawab. Barulah dia betul. Tapi bila nama dengan tanggungjawab tu tak betul, guna nama wadi'ah, tapi kita nak untung, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau kita tahu wadi'ah tapi nak untung, bukan kata benda tu haram. Obligationnya mesti selari dengan contohnya mudharabah atau murabahah. Barulah dia akan betul dengan kontrak. Jadi kalau tuan faham maksud saya ni, maknanya dia kata jom melabur emas. Dia kata pelaburan. Tapi kita tengok tanggungjawab kita, dia sebenarnya bukan pelaburan. Jadi benda-benda yang macam ni yang diambil kira dalam apa-apa saja kontrak dan juga transaksi. Jadi sebab tu kalau tuan faham kunci ini, apa-apa kontrak jangan tengok kepada wording, sebab al-ibratu fil uqud yang diambil kira dalam transaksi ialah al-maqasid wal ma'ani, maksud dan makna. Macam mana nak tahu maksud? Tengok apa tanggungjawab kita, apa tanggungjawab dia. So kita list semua tanggungjawab, kita akan tahu kontrak tu kontrak apa. Kalau tanggungjawabnya kita kena beri duit, dia kena beri emas, namanya jual beli. Tapi kita beri duit kita dia ambil, emas kita dia simpan, itu sahaja, maka namanya wadi'ah. Kalau duit kita ambil, dia buat beli emas, dia jual, ada differences yang margin dia kita share, itu namanya mudharabah. So maknanya itu yang diambil kira. Jadi sebab itu ringkasnya daripada pelajaran kita malam ni ialah apa-apa saja kontrak dan transaksi, mesti kita tengok tanggungjawab kedua belah pihak yang ikat kontrak. Maka tanggungjawab itulah yang menentukan sama ada dia murabahah, mudharabah, riba dan seumpamanya, baru kita akan nampak. Jadi macam insya-Allah yang ke depan tu kita akan bincang nanti, kadang-kadang dia gunakan wording. Tapi kontrak ni kalau kita separate, dia jadi halal, nampak bagus. Tapi kalau cantum, dia boleh jadi haram. Contohnya hadiah. Saya hadiahkan kepada awak 40% daripada perniagaan ini. Kena bagus kan? Tapi syarat untuk dapatkan 40% ni, anda mesti beri kepada saya 100,000. Okay. So bila campur dua tu, apa jawapan dia? Riba. Tapi kalau separate bagus. Awak bagi pinjam kat saya 10,000, boleh tak? Boleh? Okey, sunat. Saya nak bagi hadiah kepada awak 40% daripada keuntungan saya. Ataupun duit ni saya nak bagi 40%. Bagus tak? Bagus. Sebab itu hadiah. Separate bagus. Tapi bila campur dua tu, riba. Bagi 10,000, saya akan bagi 40%. Dah jadi riba dah. Jadi sebab itu, dalam kontrak ni, kita kena tengok tanggungjawab end to end. Daripada A, apa dia punya tanggungjawab dia, sampailah kepada C, penerima atau counterpart kita, apa tanggungjawab dia. Jadi sebab tu kalau tuan buat kontrak apa-apa, buat perjanjian apa-apa, apa yang tuan kena detailkan. Apa kita kena buat, apa dia kena buat. Tu kena detail tu. Nak pakai wording ni, wording tu tak nak tepi tu. Wording, tuan-tuan jangan tengok. Jadi ini antara kunci penting dalam muamalah yang diajar oleh Nabi SAW. Al-ibratu fil uqul lil maqasid wal ma'ani la li alfaz wal mabani, iaitu ada kira dalam kontrak adalah
makna dan maksud bukan lafaz dan juga binaan kalimah yang disusun. Sudah masuk isyak. Okay, dah masuk isyak, jadi itu berhenti cakap insya-Allah. Jadi kita sama-sama tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika. Wala insanu fi khusr illa lazim as-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.